Bukan budak biasa, otaknya geliga. Bukan robot biasa, bijak fikirannya. Bagaikan Ibnu Sina, tinggi OL muda. Bagaikan Ibnu Sina, luar biasa. Dan hebat daya cipta robotnya. Dan inilah kisahnya. Kehidupan equal bersama Equine. Equal bersama Equine. Fotosintesis. Peliknya. Macam mana tumbuhan ni mampu buat makanannya sendiri Oh, maksud kau proses fotosintesis. Kau tahu ke makna fotosintesis tu? Kau pergi siram pokok bunga tu sekarang. Aku nak kaji pasal fotosintesis, bukan nak belajar cara nak siram pokok bunga. Hey, siapa lebih bijak, ha? Aku ke engkau? Okey. Alah, cakap sikit pun nak sentap. Kau tengok tu. Lepas sahaja kau siram air, akar tanaman akan hirup air dari bawah tanah. Lepas tu, air itu akan disalurkan ke batang dan daun tumbuhan melalui saluran xilem dalam batangnya. Faham ke tidak? Mestilah faham. Menarik betul lah proses fotosintesis ni. Kenapa proses ni dipanggil fotosintesis? Sebab foto maksudnya cahaya dan sintesis pula ialah campuran. Jadi, bila cahaya dan campuran bergabung di bawah sinaran matahari, tumbuhan dapat menyediakan makanan mereka dengan sendirinya. Oh, faham? Cuba kau tengok permukaan dekat bawah daun ini. Tengok. Kau nampak apa? Kenapa ada banyak lubang-lubang kecil kat bawah permukaan daun ni, Lubang-lubang kecil itu dikenali sebagai stomata